Selamat datang ke Cafe Dion. Saya Muhammad Ifan Muhammad Khairi, CEO Cafe Dion. Cafe Dion ini adalah jenama di bawah Dion Empire yang berdaftar dengan SSM. Cafe Dion bermula pada Ogos 2024 yang mana pada asalnya hanya menjual air balang dan makanan ringan. Namun kini telah berkembang dengan pelbagai produk makanan dan minuman seperti kopi, takoyaki, sushi hingga dendeng nenas berapi. Seiring dengan visi kami untuk menyatukan rasa tempatan dengan gaya moden. Kami beroperasi sepenuhnya di Pusat Incubator College Komuniti Kuala Langat dan aktif di platform digital. Kini Cafe Dion mempunyai 4 orang pekerja yang menjanjikan perkhidmatan yang terbaik kepada setiap pelanggan. Selain daripada itu, Cafe Dion mengambil inisiatif membuka gerai jualan di pelbagai acara dan karnival untuk meningkatkan pendapatan, antaranya di Langkawi, Kajang, Jitra dan sehingga ke Batam, Indonesia. Perancangan strategik kami tertumpu pada pengukuhan jenama tempatan, pengembangan digital dan pembangunan cawangan baharu. Bermula dengan modal RM500, kini telah menjana lebih daripada RM30,000. Cafe Dion telah menghasilkan satu produk inovasi dendeng nenas berapi. Produk ini menggunakan teknologi retort yang tahan sehingga 2 tahun. Produk ini telah memenangi pelbagai anugerah dan mendapat pengiktirafan MyIPO serta pensijilan nutrisi makanan. Cafe Dion juga telah berjaya menerima dana startup sebanyak RM1,000 sebagai finalis akhir bagi program Future Entrepreneur in Food Security Convention (FIS). Selain itu, Cafe Dion turut menerima geran Unipreneur 5.0 Bank Rakyat sebanyak RM3,000 untuk penambahbaikan produk. Sasaran kami adalah warga KKKL dan komuniti setempat untuk menikmati pelbagai menu yang sedap dan lazat di Cafe Dion. Kami yakin dapat menjana pendapatan lebih RM250,000 menjelang 2027. Harapan saya, Cafe Dion akan terus berkembang dan menjadi kafe tempatan yang diyakini di Malaysia. Cafe Dion, gabungan rasa luar biasa.